Apa khabar? Selamat petang, selamat tengah hari. Tengah hari ke petang? Petang. Selamat berjuang. Bersama-sama kita adakan sesi live podcast dan akhirnya menjadi PC pada hari ini. Lantaran dua isu utama yang melibatkan kepada agama, bangsa dan negara, melibatkan orang ramai, melibatkan komuniti, melibatkan kemaslahan atau muamalat awam, iaitu isu pertama yang cikgu boleh sebutkan di sini adalah isu mempromosikan aktiviti-aktiviti songsang yang sedang panas diperkatakan. Itu isu pertama. Isu kedua adalah berkenaan dengan pusat penternakan bersepadu babi di Bukit Daga. Dan isu ni kita lihat telah pun mendapat media-media dah report banyak, ulasan-ulasan yang pesat telah ada. Cuma pada hari ini Satuan Pengguna Islam Malaysia wakil kepada pengguna, wakil kepada umat Islam, insya-Allah akan mula bersuara untuk kita mencernakan lagi isu ini agar kita faham apakah situasi isu ini dan apakah implikasinya terhadap pengguna Islam seluruhnya, terutama seluruh penduduk Bukit Daga, penduduk negeri Selangor dan penduduk Malaysia, insya-Allah. Dan bersama-sama itu kita bawa Tok K lah seperti biasa. Tok K okey lagi? Handsome macam biasa. Kita Bibi Sunita, how are you? Sihat ke? Alhamdulillah. Sekarang ni Presiden Negarawati ni. Presiden Negarawati. Ya, dan seterusnya di sana Mike Aksa, Dr. Nur Azman Samsudin, satu watak yang tak asing lagi bagi kita di sini, merupakan salah satu panel penasihat juga di BPIM. Selain daripada beliau banyak membicarakan tentang program-program di Ma'aksa. Alhamdulillah. Okey, kita mulakan. Kenapa hari ini sampai dua isu? Okey, sila. Sebenarnya isu terlalu banyak. Lately ni terlalu banyak sampai susah nak kira. Isu banyak ini kita lihat, yang saya nampak lah yang melibatkan provokasi. Provokasi yang sengaja diwujudkan. Kita pun buat juga provokasi, tapi provokasi kita baik. Maknanya lebih-lebih kita nak boykot je. Kita tak ada nak bunuh orang ke, nak garung, tak ada. Kita nak boykot. Maknanya kita mana ambil kesempatan ini pun kita nak boykot, pasal kita nak sampaikan kegusaran kita kepada semua kawan-kawan di luar sana. Jadi sesiapa yang di luar sana, mari join kita. Pasal isu-isu tak berat, isu tak beli barang je. Tak beli barang dekat Speed 99. Tu dengar tu, Speed 99, Speed 99. Kalau lalu jangan tengok pun. Jangan tengok, ya. Dan kita buat ini kerana kita marah lah pasal dia iklan dulu kalau nak ambil staff, kena ada yang UEC, lebih kurang ceritanya begitu. Jadi saya rasa tidak salah untuk kita berinteraksi di atas sesuatu yang berlaku yang kita lihat tidak adil. Bukan kita suka-suka je kita buat. Maknanya jumpa Speed 99 kita nak boykot, tidak. Nak jumpa KK kita nak boykot, tak. Kita boykot ada sebab, justifikasi pengguna yang perlu kita tegakkan demi membela hak dan maruah. Itu cerita, pembukaan cerita. Tapi yang Tok Ki nak sebut juga belakangan ini, macam kita kata, banyak sangat isu yang seolah-olah diprovokasikan. Diprovokasi untuk apa? Kalau diprovokasi macam kita senang, kita provoke pasal dia UEC. Kita bukan nak boykot sangat pun, cuma nak tengok orang Melayu ni ada power ke tak ada power ke. Sebenarnya orang duk hina kan. Jadi kita pakat sama-sama, mari bersama. Datuk, mari kita bersama untuk melakukan sesuatu untuk membela hak dan maruah kita. As simple as that. Saya nak semua faham. Pasal ada orang Cina pun tak faham, ada orang Melayu pun tak faham, ada orang Melayu pun takut. Tapi kita mudah. Kita bercerita mengenai sesuatu tindakan yang patut kita ambil supaya kita dapat membuat kefahaman yang jelas di antara kita. Pasal kalau kita Sun Tzu Art of War, dia kata kita ni kuatkan kekuatan kita supaya kita tak payah berperang. Dalam konteks ni begitu juga. Kalau kita dah tak beli barang-barang,
produk-produk tertentu, Starbucks ke yang hilang sampai 200 juta. Jadi kita tak payah gaduh pun, tak payah balik ke telur busuk pun. Kita cuma kata tak mahu je. Tak mahu, jangan beli. Dan benda ini boleh dilakukan dengan mudah. Dan benda ini tidak memerlukan pengorbanan yang terlalu besar yang boleh dilaksanakan. Jadi begitu nak cerita kat kawan-kawan dia. Semua NGO, saya nak NGO tolong pakat dalam NGO untuk kita bersama kita buat boycott sehingga mungkin 3 bulan ke 4 bulan ke sampai biar dia menangis. Pasal kalau tidak, tak adalah balasan. Jadi kita pun tak boleh tak balas juga. Dia main bola kalau asyik nak jaga gol je, kejap lagi habislah gol. Jadi kita kena buat sesuatu. Jadi tadi kita bercerita pasal babi yang saya fikir pun tak perlu. Dan juga sebenarnya isu babi ni pun Sultan telah bertitah pun, dia kalau boleh tak nak langsung ada babi. Ini maklumat yang saya dapat kira-kira macam direct lah juga ya. Jadi kita kena jaga keharmonian. Kalau nasihat Sultan pun telah diambil mudah, maka benda ini kos nak menangani agak menjadi mahal. Patutnya dia ketua negara kita kena dengar je lah ya. Jadi kita harap semua kita kena cakna dan peka. Maknanya orang Islam terutama kena peka supaya kita dapat berdiri dan melihat dengan penuh rasional apa yang kita buat ini benda yang boleh dibuat, yang tidak ada terlalu teruk. Dan macam mengajar anak lah, kita pun anggap ni kita mengajar anak-anak lah. Contohnya macam Speed 99 tu, kita anak-anak lah, kita rotan sikit je, bukan rotan beria macam tu lah. Jadi juga isu LG ke kunyit ke benda, saya tak tahulah. Aktiviti songsang. Aktiviti songsang ini pun nampak gayanya Kalau luar tabi ni juga. Tauleh juga. Luar tabi. Jadi kita jadi pelik lah pasal apa benda ni tidak boleh ambil tindakan. Pasal polis pun cakap tak ada ambil tindakan, di luar undang-undang lah. Jadi bila cerita orang Melayu buat sesuatu, maknanya dalam tindakan boleh buat. Jadi saya nak semua rakyat, orang Melayu terutamanya, agar bangkit dan lihat. Dan orang lain pun sama. Orang lain banyak yang tak setuju pun. Yang benda ni, cikgu, memang banyak yang tak setuju pun. Jadi dia bukan masalah agama semata-mata, masalah semua orang akan terkesan. Jadi kita, itulah mulanya. Tapi kita harap kita dapat pendapat-pendapat orang hebat-hebat di sebelah saya ni lah. Apa pendapat dia orang. So apa kata kita pass pada Bibi dulu? Yuzineta tentang dua isu ni ulas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih doktor. Terima kasih Tok Ki, PPIM sudi menjemput para panel ustaz dan semua di kat sini. Itu juga dengan para media dan juga hadirin yang di kat sini. Terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya sebenarnya nak bawa cerita pada 16 hari bulan baru-baru ni, 16 hari bulan Januari. Hari Jumaat. Dalam keadaan hari Jumaat, kita ada yang bekerja dan sebagainya, tetapi ramai di kalangan para NGO, leader-leader NGO dan juga ahli-ahli NGO. Yang paling sebab sekali ada juga di kalangan rakyat masyarakat yang tidak ada berparti, yang tidak ada ber-NGO, turun. Turun kerana apa? Turun kerana kita nak serahkan memorandum kepada Majlis Agama Islam Selangor. Paginya, pukul 10.30 dah berdiri para NGO-NGO kita yang di-lead oleh Ustaz Mas Rizi daripada Perkit, NGO Perkit. Itu serahkan memorandum berkaitan dengan bantahan kita, berkaitan dengan aktiviti songsang. Kalau ikutkan tahun lepas doktor, dikatakan dan dikeluarkan statement yang negara kita ini adalah yang 5 tertinggi terbesar usaha aktiviti songsang. Dia nak kategorikan negara Malaysia ini yang agamanya adalah agama persekutuan 5 tertinggi dalam Asia untuk aktiviti songsang, tapi telah dinafikan kerana ikut pada kita punya Menteri JPM Datuk Dr. Naim, dia kata tak, ini tak ada data dan sebagainya. Tetapi kita pelik. Yang terbaru baru-baru ini yang dekat Cokit tu, tempat Cokit tu tempat Melayu, kawasan Parlimen Titi Wangsa. Dia punya wakil rakyat ialah Datuk Johari Gani. Masuk spa songsang.
Ada pula aktiviti dengan kain putih dan sebagainya, berdarah-darah dan sebagainya. So macam mana cerita tak ada database ni, saya nak bagi tahu. Jadi pada hari Jumaat 16 hari bulan Januari, sampai satu tahap kita dah tak boleh tahan lagi dah, kerana dah berlaluasa seperti mana yang Tok Ki cakap tadi. Diorang cuba nak trigger kita. Kita ni orang Melayu duduk diam, bertolak ansur. Sampai bila? Kita sekarang ni, kita berpegang pada Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan kata apa? Agama Islam ialah agama persekutuan negara kita. Dan kita kena jaga kita punya keadaan social impact kita. Kalau macam ni keadaan, kalau 5 kategori yang paling teratas, 5 yang terbesar aktiviti songsang dekat negara Asia, boleh kita tengok tak apa akan jadi pada anak bangsa kita. Itu pasal hari 16 hari bulan Januari kita pergi serah memorandum kepada Majlis Agama Islam tolak aktiviti glamping with pride yang nak diadakan di Ulu Langat, dan sekarang ni dia tangguh. Tapi percayalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tidak ada tindakan yang keras diambil oleh kerajaan, begitu juga kerajaan negeri dan juga kerajaan di peringkat atasannya, pemimpin-pemimpin kita duk leka, anak kita, cucu cicit kita, saya ada anak, saya ada cucu akan ke laut. Kita pun tengok sekarang ni yang ditangkap ni, Masya Allah, yang ditangkap ni dari kalangan guru, dari kalangan doktor. Macam mana kita nak percaya anak-anak kita nak pergi hantar kepada persekolahan ni? Kena cek balik lah. Kalau sekarang ni kita cek, orang nak kahwin kena buat HIV test. Cikgu-cikgu semua kena cek lah. Saya cakap terang ni, cikgu-cikgu kena cek. Bukanlah kita nak ni, tapi kita takut. Kita sebagai rakyat, saya ni bukan mewakili mana parti, saya mewakili suara rakyat, suara NGO. Yang kedua, sebelah petangnya pula, 16 hari bulan Januari, kita dah pergi solat Jumaat dan sebagainya, berkumpul, berpanas terik. Semua ada kat sini, Malisa ada sini, Cikgu Jinggo ada kat sini, Papa Berry ada masa kat situ Macam mana kita berpanas terik sebab pasal isu babi. Isu babi kita yang kena berpanas terik sebab kita kena suarakan rakyat yang 75% orang Melayu, orang asli yang inginkan suara mereka ditegakkan, yang mana mereka tak berpuas hati. Diadakan satu integrated big farm berkenaan dengan babi. Sebelum ni dekat Tanjung Sepat, Duli Yang Maha Mulia dah titah. Dalam ucapan Duli Maha Mulia tu sendiri pun kita dah tahu, dan banyak perkara-perkara yang kita ada question mark, termasuk isu rasuah. Ini bukan kita cakap, ini Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor cakap ni. Yang kedua, berkenaan kenapa kalau Duli Yang Maha Mulia kata tolong pindahkan segera, dia nak pindahkan dalam tempoh 3 tahun, tapi lepas tu kerajaan negeri tak apa tuanku, lepas dah berjumpa kami pindahkan dalam tempoh 1 tahun. Kalau Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sendiri nak suruh tutup dekat Tanjung Sepat, Bukit Tagar ni ialah naungan tuanku. Tidakkah logik akal fikiran tuanku suruh tutup Tanjung Sepat, lepas tu dia katakan tak ada masalah, tuanku boleh izinkan dekat Bukit Tagar sebab tempat pelepasan sampah. Apa punya logik ke tidak akal fikiran ni? Dan yang beria-ia kerajaan negeri Selangor dengan Amiruddin, MB dan sebagainya nak memfightkan untuk orang kata nak membuat perkara ni, saya takut ada perkara di bawah table sebenarnya. Jadi inilah muka limahnya doktor. Kalau nak ikutkan saya dah geram dah ni, sebab 2 perkara tu NGO bawa. Jadi walaupun dalam keadaan sekarang ni kita macam ni lah, dia bukan melibatkan orang Melayu semata-mata. Saya nak beritahu pada semua rakyat dia melibatkan semua. Sebab kat kawasan Bukit Tagar tu ada tempat tadahan air yang majoritinya disalurkan kepada semua di daerah Hulu Selangor, dan kita dekat KL pun dapat tadahan air tu. Bayangkan kalau kata monsun ke banjir ke apa doktor, air tu mengalir, sedangkan peristiwa diorang buat big farm, yang integrated farm babi dekat Penang pun tak berjaya, ada masalah dan isu-isu. Ini kan pula nak buat dekat Selangor. Itu sajalah muka limah permulaan ni. Terima kasih doktor. Baik, saya rasa meja ni kuat. Tak apa, boleh gegar meja ni. Kata tadi cikgu yang mana nak menikah, kena cek tu. Apa yang nak cek tu? Tak, macam HIV lah. Maksudnya kalau orang nak berkahwin, dia nak kena cek HIV. Cikgu-cikgu yang nak mendaftar ni kena cek lah. Kita khawatir lah. Kita khawatir, sangat khawatir. Sebab sekarang ni kita dah ada banyak, bukan lagi songsang yang kita dengar ada 4 words tu. Dah sekarang ni tambah 8 words tau. Ada lagi tambah-tambah, dia ada plus-plus lagi. So inilah yang kita khawatirkan. Baik, Dr. Nur Azman, PAS setuju 2 isu utama kita, masalah integrated babi farm dan masalah
Nak kata ajaran pun lebih dahsyat daripada ajaran ni. Aktiviti soncang yang dipromosikan secara berleluasa ni. Silakan doktor. Ada satu hadis Nabi akhir zaman ni. Akhir zaman ni kata kalau turun Nabi Isa, dua benda dia akan potong. Satu cross Kristian sebab orang mengaku dia sebagai Tuhan. Yang kedua babi. Jadi ulama urai kenapa babi? Kalau cross tu logik lah kan. Tapi kenapa babi? Sebenarnya banyak sangat benda yang kisah babi ni. Dan babi ni memang bergadang terus dengan LG.QT. Boleh kot. Ada tambah lagi IA++. Tak, dia tak boleh cakap semua. Dia akan cakap semua lagi. Jadi LG ... kan. Dia nak sebut kat sini bahawa isu ni sebenarnya isu yang amat penting. Dan antara yang terpenting lah sekarang ni. Sebab dia bukan hanya berkaitan dengan agama, tapi dia berkaitan dengan perpaduan dan keharmonian negara. Seolah-olahnya macam Tok Ki sebut tadi, ada satu jalan, satu cara, satu kaedah yang nak pecah belahkan kita. Dan kemudian yang kedua, dia nak menyebabkan kita ni bawa kepada satu suasana yang kita ni boleh terima, tak apalah. Kan macam itu. Jadi sebab tu saya nak sebut kat sini, babi ni, daripada kajian saya tengok juga, kenapa kena saya tengok sempatlah sekejap tengok tadi. Saya kata, saya dapati banyak penyakit yang timbul babi ni, antaranya penyakit otak, rosak otak. Kerosakan pada otak yang mana di bahagian frontal cortex depan, yang berkaitan dengan seks, yang berkaitan dengan emosi yang tak stabil, dan juga yang berkaitan dengan perkara-perkara spiritual. Jadi bila kita tengok benda-benda ni penting. Dan dari sudut kita kata kesihatan pula, memang kita tahulah, environment kita tahulah. Jadi saya tak nak sentuh lah yang Bukit Tagar semua tu, memang kita pun dah tahu, tak cerita lah dah tahu. Cuma saya nak sebut kat sini, sudah sampai masanya kena ada satu kuasa, kena ada satu perkara yang kita kata kita nak ketengahkan, yang bersifat neutral dan natural. Sebab neutral dan natural ni memang Islamik. Neutral dan natural ni. Jadi yang sekarang ni, kalau betul lah kerajaan negeri Selangor ni, yang belakang babi ni, kalau betul lah kita buat satu dialog, open dialog. Sebab ramai rakyat terlibat ni. Ini bukan masalah sakit, air tercemar Bukit Tagar tu lah, dah tercemar dah. Dengan benda tu lagi besok, lagi lah. Tak ingat kita JE masa tahun 90-an dulu kan? Tak ingat ke kita akan penyakit H1N1 babi. H1N1 babi ni lebih teruk daripada H1N1 burung ni. Lebih teruk lagi. Dan kemudian penyakit-penyakit lain yang banyak sebenarnya, kalau kita nak kira satu-satu banyak. Jadi dia akan melibatkan manusia-manusia yang bukan saja orang Islam, tetapi juga semua. Dan oleh sebab itulah kita kata, dia sudah sampai masanya dengan titah baginda sendiri yang menyatakan tak setuju, dan juga NGO yang dah ramai-ramai turun dan nampak macam tak puas hati ni. Penduduk yang ada di sana pun kata tak setuju. Jadi kenapa kita nak biarkan benda ni berlarutan hanya kerana ada orang, 2-3 orang yang mungkin otaknya rosak, yang pegang jawatan kepimpinan sekarang ni. Saya tengok bawah tadi kan, saya tengok rupanya rosak otak ni mungkin juga datang sebab babi kan. Yang kita tak perasan, kita makan indirectly ya. Kita makan, kita pakai, kita apa, memang ada ni, memang ada kajian saintifik. Saya dah baca satu-satu panjang pula. Saya sebut kat sini. Jadi yang pertama tentang babi ni, memang satu yang kita kata kita sudah sampai waktu kita berdialog secara terang-terang, jelas, di antara kerajaan negeri Selangor dengan wakil NGO. Jangan wakil politik. Politik nanti rakyat kata, ini politiknya hak Selangor ni, parti ni, ini parti. Tak, rakyat yang betul-betul ni, yang prihatin ni. Kita ada pakar-pakar kita. Kita cabar kerajaan negeri Selangor. Kalau betul lah kamu nak buat babi tu di Selangor ni, atau di mana-mana negeri, maka kita buat satu platform, buat dialog, open dialog. Dan kita beritahu fakta sebagainya. Tuanku pun dah tak setuju dah, nak buat apa lagi? Ada orang kata pergi ke Sarawak. Hantar ke Sarawak ramai orang. Orang Sarawak pun tak setuju ni. Jadi sebenarnya macam mana yang digambarkan setengah pihak. Oleh kerana babi ni hanyalah merupakan minoriti sahaja. 25% saja orang yang betul-betul nak makan. Itu pun daripada 25% tu pun kita kata tak semua pun nak makan. Kan? Tak semua pun nak. Sebab dia orang tahu dah penyakit-penyakit ni. Jadi kenapa kita nak membesarkan
kartel-kartel babi ni yang mungkin mendukung beberapa pemimpin di belakang Kerajaan Negeri Selangor yang kita nampak jelas sampai dia pula jadi jurucakap kepada babi. Jadi kenapa kita nak biarkan mereka ni? Sebab tu kita nak kena ada satu open dialog. Saya cadangkan kita buat di istana. Kalau kata nak serius, termasuklah dengan LG ... tadi pun sama juga. Jadi LG ... ni satu masalah semakin besar. Bukan sahaja masalah glamping, tapi dah sampai masuk ke dalam madrasah dan kita kata sekolah-sekolah agama. Ada ustaz-ustaz yang telah ditahan, yang telah terbukti salah melakukan homo ... juga. Semua ... tak boleh nak cakap penuh. Kenapa? Kerana berlaku seorang mudir ditangkap di salah satu sekolah agama, madrasah, dan didapati telah meliwat anak-anak murid dia, telah melakukan kerja-kerja sumbang, dipanggil apa, amang, seks amang dan sebagainya. Dan kita tengok juga beberapa PU pun kena tangkap sebab ni juga. Jadi sebenarnya LG ... ni dia bukan masalah biasa. Dia bukan masalah orang yang jenis nak pergi glamping ni tak. Itu yang kita nampak yang dipromosikan. Itu ada agenda dia. Tetapi dia telah menular ke dalam madrasah, tempat yang kita kata anak-anak nak belajar agama ni, kepada ustaz-ustaz yang sepatutnya kuat imannya, kuat takwanya. Sebab tu saya nak sebutkan sini, masalah ni masalah semakin kronik. Dan kita dapat ada pihak yang sengaja menjadikan perkara ini sebagai perkara yang dia nak taja dari belakang, direct ataupun secara indirect. Dan sebab tu masalah ini saya nak pohonlah kalau boleh, kan, orang yang boleh bercakap secara langsung benda ni ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja. Kerana masalah LG ... ni, Sonsang ni, dia berkaitan secara langsung dengan agama. Dia kena bersifat tegas. Dia kena bersifat tegas dan kena menunjukkan bahawa di sinilah masanya istana mengambil kisah tentang rakyat yang bermasalah hari ini, dan masalah ini disokong pula oleh pemimpin-pemimpin yang dia sendiri gelar khianat dalam ucapan dia. Dan sebab itu sudah sampai masanya. Bagaimana nak buat? Mungkin ada cara-cara yang kita boleh bincangkan yang bersesuaian dengan perlembagaan dan undang-undang. Sebab kita tahu gerakan Komango sebelum ini, contohnya, mereka amat-amat mahu supaya ini berlaku dan berjalan. Dan mereka juga tahu ada perancangan-perancangan jahat, kita kata Kristian dan sebagainya, yang kita kata yang di Israel dan sebagainya. Mereka merancang supaya gerakan LG ... ni, Sonsang ni berleluasa, supaya disitulah akan ada, kan, balak bencana yang datang kepada kaum-kaum Nabi Lut. Sebenarnya contohnya datang semula ke sini, yang akan mengalahkan Islam dan gelombang-gelombang yang sedang bangkit di Nusantara ini. Jadi sebab ini bukan saja macam kalau Tok Ki kata provokasi, mungkin provokasi yang disebut tadi tu kaitan dengan politik, tapi provokasi yang disebut LG ... Sonsang, babi dan apa-apa isu yang sebenarnya menyentuh umat Islam adalah merupakan provokasi yang datang secara tersusun daripada pihak antarabangsa yang didokong oleh pihak tempatan. Jadi di situ ada isu kepimpinan dan pengkhianatan yang sebenarnya patut diambil alih, penyiasatannya, kita kata kajiannya itu oleh pihak istana, dan disitulah NGO akan bersama dengan istana. Baik, Doktor, Tok Ki, kita lihat dua isu ini, walaupun dia agak jauh, tapi sebenarnya kaitannya, kemudian dipromosinya dalam kalangan seluruh negara yang kita tahu agama Islam sebagai agama persekutuan, dan juga dalam isu babi tadi dibina di kawasan-kawasan yang majoriti berdekatan dengan situ, yang mana bau tu mungkin boleh sampai dan sangat boleh sampai. Sebab saya biasa berada dalam kampung, biasa pergi makan kenduri di kampung-kampung yang berdekatan. Hingga hari ini kalau kita pergi di sebahagian wilayah di negeri Perak itu, di bandar-bandar tu, daripada Slim River ke atas tu, jadi masih lagi kita dapat bau-bau ini ke dalam kampung. Jadi adakah ini sebagai mencerminkan ada pihak-pihak yang cuba test, atau pihak-pihak yang lebih berani kerana dilihat kita berada dalam keadaan lemah dan sangat lemah, Tok Ki? Okey, kita apa-apa kita nak buat, kita kena balik juga kepada asas perlembagaan. Itu adalah asasnya. Kalau benda ni berlaku di India, ada perlembagaannya di India yang boleh dituruti.
Tapi ini mudah dan kita lihat kalau perkara ini dibenarkan, maknanya kita tidak satu mengikut perlembagaan, satu kiranya satu perkara yang amat menyedihkan dan satu lagi kita menghormati raja-raja kita pun. Jadi saya tak tahu berapa lama lagi perkara ini harus berlaku macam ni. Pasal bila ada je kerajaan lemah je, beruk-beruk ni panjat pokok ke, panjat beruk ke, tak kisahlah. Jadi dia tambah lagi kita punya kegusaran kita. Jadi apa yang mungkin kita kena panggil NGO itu untuk duduk balik bersama. Mungkin kita kena kenal pasti siapa dia yang buat perkara begini. Pasal kalau kita ada orang kata ini DAP, ada orang kata ini komunis. Jadi kita pun jadi dalam keadaan huru-hara. Jadi saya ingin cadangkan daripada mungkin apa yang nak dibuat oleh cadangan oleh panel kita tadi untuk mewujudkan satu forum ataupun apa jua town hall ke whatever, untuk kita betul-betul mencadang, merancang dan kenal pasti. Kita nak tengok buruk-buruk mana yang sokong babi ni. Sama ada orang Melayu je ke, ada Cina ke, siapa yang menyokong. Maknanya kita nak blacklist. Kita blacklist kan je buruk-buruk ni. Tak ada masalah, blacklist lah. Jadi supaya kita kenal, oh dia ni keluarga yang menyokong babi ni. Jadi kita tak salah orang nak makan babi, makanlah. Dia makan secara diam-diam, tidaklah. Contohnya kalau esok babi esok nak dipanggang tengah-tengah jalan, tak kena lah. Maknanya kita kena buat benda yang tidak mewujudkan provokasi. Pasal provokasi ni dia amat bahaya. Provokasi ni dia boleh jadi huru-hara bergaduh, tak ada benda. Dan ada kita perlu balik, saya nak cadangkan mungkin kita ada ini dan kita akan buat apa yang perlu. Kita pakat ramai-ramai apa tindakan. Pasal kalau bercakap tak ada guna. Apa tindakan yang kita ambil ni yang boleh menakutkan dia. Kena cari apa yang boleh gerunkan musuh-musuh kita. Apa nak buat? Contohnya, mana siapa kita nak pilih jadi mangsa supaya kita boykot supaya orang, contohnya. Tapi apa pun kita buat, kita harus membawa kesan kepada musuh-musuh kita supaya janganlah bertambah-tambah orang ajar ni. Pasal kadang-kadang dengan tindakan baru dia orang takut. Pasal dia orang ni kadang-kadang memang perlu diambil tindakan yang boleh mengejutkan mereka, menggerunkan mereka. Jadi kita mungkin kena ajak satu perbincangan yang betul, yang boleh diterima. Contohnya macam ni, pegawai polis, askar aku orang Islam. Jadi saya banyak dapat laporan. Dia orang ni buat kerja jahat, import apa benda ke, seluduk ke, dia bawanya babi ke sekali. Jadi patutnya itu pun tak ada. Patut di negara kita, negara Islam, tak boleh lah dia macam tu. Mana tak, orang lain pun tak senang. Kalau kita buat apa dia nak buat. Jadi ini yang Toki rasa orang politik pun kena bersama, ambil peluang ini untuk kita ambil tindakan apa yang kita nak buat. Maknanya kita kena ada mungkin label orang ni macam mana, siapa ini yang bersungguh-sungguh ni. Contohnya yang ada je, saya rasa grup memang tak ada grup lain lah. Grup contohnya parking pula hari Jumaat pun tak boleh dah, kena denda. Kenapa? Masuk akal ke tak masuk akal? Jadi sampai kita pula jadi mangsa. Patutnya kita tak jadi mangsa. Kita bukan nak bawa orang jadi mangsa. Jadi cikgu, kita pakat-pakat semua budak-budak kita ya ustaz, mari kita buat sesuatu. Kalau tak ada tindakan, benda ni akan berterusan dan berterusan. Jadi kita harap semua buat satu tindakan, berpakatlah untuk ini. Saya rasa pakat untuk babi ni lebih mudah sikit lah kot. Pasal ramai orang pun tak suka babi. Jadi kena fikir sesuatu lah. Bibi, apa tindakan seterusnya? Dia macam ni lah. Saya ni sepatutnya Puan Syida, dia one of kita punya ahli negarawati yang dia memang penduduk dekat kawasan tu. Dan baru-baru ni pun bersama dengan Perspektif 360 kita dah keluar bersama dan dia terus menjelaskan. Dan saya juga mempunyai besan, saya duduk dekat Ijuk, dekat Bestari Jaya. So izinkan saya nak bacakan sikit tentang Puan Syida sharing kan sebelum ni.
Puan Syirah ada sharingkan kepada kita, kenapa kalau ikutkan kita, everything kena pergi pada statistik, everything kena pergi pada data-data yang kita ada maklumat. Sebab banyak yang tidak diberikan maklumat oleh kerajaan negeri Selangor yang saya rasa ada something wrong somewhere, kenapa tidak di-sharekan kepada kita. Macam 500 ekar tanah tu dekat mana kawasan dia, adakah termasuk dalam pelurusan sampah, siapa punya kepundaan tanah tersebut, kalau dia berikan tanah tersebut, apa imbal balik kepada kerajaan, adakah disebabkan beria tu mereka mendapatkan duit bawah table. Kita tak tahu sebab dia beria tu menampakkan sesuatu projek perumahan dan sebagainya, selalu developer dah bagi dah duit imbuhan politik dan sebagainya. Baru-baru ni pula statement daripada Titah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong tentang pendanaan politik. Jadi kita nak tahu ni semua ni. Yang ni belum lagi sampai ke tahap tu, belum diluluskan undang-undang tersebut. Jadi sekarang ni kita nak tahu kenapa beria sangat. So saya bacakan sedikit data-data maklumat yang kita ada. Kenapa kita tak setuju 500 ekar ladang babi dekat Bukit Tagar? Bukit Tagar tu tempat tinggi, nama pun bukit. Bila berlaku pencemaran, dia akan masuk kat Sungai Selangor. Sungai Selangor ni punca air minuman lebih daripada 50% penduduk Lembah Kelang. Sepanjang Sungai Selangor tu ada 5 loji rawatan air, LRA. Dan kalau berlaku sesuatu dekat sungai ni, orang Lembah Kelang minum, termasuk orang kat KL, orang saya duduk kat KL, saya pun kena. Kalau ikutkan 5 loji air tu, loji rawatan air Rantau Panjang yang lama, loji rawatan air Rantau Panjang baru, muka sauk fasa 3 Gamuda Water, muka sauk fasa 2 LRA Sungai Selangor dekat air Selangor. Lepas tu muka sauk fasa 1 LRA Sungai Selangor di air Selangor. Lepas tu dia dapat 2 dam dekat Kuala Kubu Selangor, Kuala Hulu Selangor. Ada 2 dam, iaitu dam Kuala Kubu Baru dan juga Sungai Tinggi, hanya 8 km dari Bukit Tegar. Jadi dari dam Kuala Kubu Baru akan bercantum dekat Sungai Tinggi tu dan area dekat Bukit Tagar. Jadi ini akan mengalir kat sauk-sauk tu tadi. Jadi loji-loji air kawasan tersebut bekalkan air kepada mana tau? Bestari Jaya, tempat besan saya, Ijuk, tempat cucu saya kat situ. Lepas tu Kelang, Shah Alam, USJ, KL dan Gombak. 50% bekalan air kat situ untuk rakyat Selangor. Jadi kita bayangkan hospital-hospital kat situ. Dan you all pun tahu dekat tempat tu ada institusi pengajian tinggi tu, Darul Quran kat situ. Jadi ini bukan masalah orang Melayu, ini bukan masalah politik tau. Ini masalah pencemaran yang kita tahu kesan dan impak dia kepada pencemaran. Kita pun tak tahu EIA dia ke mana, SIA dia ke mana. Assessment daripada social impact, assessment daripada environment impact. Kita dapat tak data ni? Ini semua sebab itu option kita NGO kita tolak. Jangan buat apa saja penternakan dekat Selangor. Dan saya berharap Titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor itu dapat diambil kira oleh semua sultan-sultan di negeri-negeri yang tertinggi penternakan babi, termasuklah di Johor, Perak, Penang dan sebagainya. Penang pun tak nak jadi tempat terbesar penternakan negeri. Ini kan pula negeri yang mempunyai majoriti orang Melayu. Kesian masalah kita. Kita tahu ni ustaz ada kat sini, dalam Quran pun dah beritahu. Kita ni sebagai umat Islam, kalau kita memudaratkan diri kita dan juga masyarakat keseluruhannya tu ustaz, bala akan datang kepada kita. Sebab itulah bala timpa. You all tengok apa yang berlaku tadi ustaz share kan? Masalah virus Nipah, H1N1 semua tu, itu semua bala-bala Allah nak bagi tahu kat kita, engkau tak buat sesuatu, engkau diam diri, engkau tak nak berjuang, engkau tak nak berjihad kerana perkara ni, aku turunkan bala kat engkau. Semua kena. Bukan hanya kita seorang. Sebab tu suara kita bila kita bercakap ni berdasarkan kepada konten-konten data-data yang kita ada. Okey, saya masukkan lagi. Dekat zon Ulu Selangor ni terdapat banyak institusi pengajian, Universiti Darul Quran, Maktab Sains Mara, LKBN Pertak, Pusat Latihan PDRM, Pusat Latihan Bomber, Maktab Polis Diraja. Cuba bayangkan kalau wabak. Macam mana ada lagi? Kuis. UNICEF dekat situ. Anak-anak kita kat sekolah-sekolah ni semua, bayangkan air yang kita minum ni, dia akan efek tau. Kalau pencemaran berlaku, dia akan efek kepada air semua ni. Dia orang daripada atas bukit tu turun, loji air tu, kita punya pusat tadahan air tu menyalu juga pada kita. Jadi ini yang kita khawatirkan. Sebab tu impact ni tuan-tuan dan puan sekalian, kita bagi tahu, kita yang permulaannya kita kata kita tolak. Sebab kerajaan di Selangor dia kata apa? Tak apalah kalau Bukit Tagar tak boleh dibuat, kita carilah kawasan-kawasan lain. Kawasan-kawasan yang korang nak bagi tu kawasan siapa? Subanjaya bagi Subanjaya. Nak bagi kawasan siapa? Lepas tu tempat tanah tu tanah siapa? Sebab setiap tanah dia ada kepenggunaan dia.
kementerian-kementerian yang menjaga tanah-tanah tersebut, walaupun di atas dia adalah pejabat tanah, ketua pengarah tanah dan galian, tetapi dia ada kepengunaan kementerian-kementerian dia. Daripada kau buat penternakan babi yang begitu besar, yang hanya nak diberikan makan asasi kepada segelintir bangsa Cina yang makan makanan asasi babi, baik kau buat hospital. Saya difahamkan hospital kat sana ni daif, hospital daif. Macam mana kau boleh tergamak nak buat, walaupun pendanaan adalah dikatakan swasta. Itu pun kita nak tahu juga, swasta tu daripada mana. Kalau tempat tu dijadikan peternakan dadam babi, kita ni orang Islam ni boleh masuk ke kalau nak tengok apa berlaku kat dalam tu? Apa yang dibuat gerakan kat dalam tu? Macam Tok P cakap tadi, tahap apa lagi yang dibuat kat dalam tu, kita macam mana kita nak masuk? Kita pun nak kena jaga juga diri kita. Itu dulu. Baik, dari segi tempatnya, kalau kita lihat, kita akan jumpa kawasan Melayu dalam perjalanan kita ke Bukit Taga tu. Kita akan jumpa kawasan Melayu Surabaya. Atas sikit kita akan jumpa kawasan Melayu Bukit Beruntung. Bila besar tu Bukit Beruntung tu, atas sikit tu adalah Bukit Taga sebelah kiri tu. Dia dihimpit oleh jalan highway kita lalu plus tu dengan jalan Bukit Taga, jalan lama tu. Yang kalau kita masuk Bukit Taga tu, dia ada kawasan pelupusan sampah. Disebabkan dekat situ ada kawasan pelupusan sampah yang mana anginnya kadang-kadang sampai ke Bukit Beruntung, anginnya sampai ke Bukit Taga, kadang-kadang sampai ke UNICEF. Apa benda yang kita nak halang? Angin yang lagi teruk yang dia keluarkan oleh babi ni, atau najis babi dia. Kalau ada ulasan lagi, Doktor silakan. Dia yang pertama, Bukit Beruntung jadi Bukit Ugi. Bukit Ugi. Saya nak mula dengan satu ayat Allah. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un. Saya tujukan kepada semua pemimpin. Kamu melihat zahir kerosakan di daratan, di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan manusia. Mula dengan pemimpin lah. Dia biar dia ambil corruption. Kita dengar dah yang di Beton Lagun sebut kan, rasuah ni. Jadi benda ni jelas nampak, tak ada kepentingan pun, tak ada kebaikan pun pada negeri. Itu bau tu minimal lah tu. Dia tak sebut lagi H1N1, GE, Nipah, tak sebut lagi. Saya tengok tadi, dia boleh merubah pemikiran, rosak otak sebenarnya. Baik. Jadi saya nak tuju sebenarnya apa hala tuju masalah ni. Ada 3 saya nak sebut sebagai poin besar yang saya boleh terfikirlah, insya-Allah. Yang pertama sekali, sebenarnya ada satu perhimpunan, Himpunan Seksualiti Merdeka di Malaysia yang telah dibuat pada tahun-tahun yang sebelum ini, yang mana aktiviti itu sebenarnya mereka nak mengusulkan sebagai Seksyen 377AD Kanun Keseksaan Akta 574 yang mengharamkan liwat, mengharamkan seks songsang dimansuhkan. Jadi sebenarnya mereka ada 8 tuntutan. Ada sebuah hal 7 ni. Kita kata tak apalah, apa salahnya budak-budak tu buat dan sebagainya, apa salah, tak kena kat kita, anak kita tak kena. Tengok 8. Yang pertama dia minta apa? Aktiviti seks sesama jantina, tidak mengambil kira soal haram dan halal. Tak apa, nak pesta tak apa, nak buatlah, itu dia punya hal. Hak dia, hak asasi manusia. Yang kedua, pengiktirafan terhadap hubungan sesama jenis dan berlainan jenis. Ini sebuah hal 7 ni. Mereka nak menuju ke situ. Ini tuntutan mereka kepada kerajaan kita. Dan kemudian perkahwinan sesama jantina. Lepas ni akan ada lelaki kahwin lelaki di negara kita. Mengambil anak angkat daripada kalangan mereka. Maknanya boleh ambil anak angkat. Jadi orang yang dikata mungkin keluarga buang ke sebagainya, yang jadi LG ... tadi tu kan, dia boleh ambil, dia boleh bela. Dan kemudian pengambilan dan membenarkan, nak sebut ni GAY lah tak sebut lagi dia jadi tak pula. Dan less kan, untuk berkhidmat dalam tentera, nak masuk tentera. Jadi supaya dekat tentera ni ada tentera yang laki-lakinya, ada tentera yang perempuan, dan yang tengah-tengah. Bayangkan tentera kita pun rosak. Ini permintaan dia ni, tuntutan dia ni. Dan kemudian gender, nak ada satu lagi gender. Gender yang boleh terima dua-dua, sebahagian. Dan kemudian anti-diskriminasi terhadap orientasi seksual, dan memperjuangkan undang-undang dan identiti gender dan ekspresi. Ini 8 tuntutan. Jadi sebenarnya yang mereka rancang ni nak bagi pokok
bagi propagandanya, bagi nak buat pesta kat sana, pesta kat sini, nak buat macam-macam, semua tu menuju ke arah 8 tuntutan yang mereka dah pun menyatakan dalam Perhimpunan Seksualiti Merdeka di Malaysia. Dan kemudian itu nombor 1. Yang kedua, ke mana hala tuju selepas itu? Maka nampak jelas mereka akan mengkhianati agama Islam sebagai agama persekutuan. Yang kedua, dia akan mengkhianati adat-adat kita, bukan saja Melayu, Cina, India. Mana ada Melayu, Cina, India dulu-dulu buat macam ni? Tak ada. Yang ketiga, dia akan mengkhianat kepimpinan agama, iaitu raja-raja, majlis raja-raja, semua tu akan dikhianati. Jadi maknanya nampak macam isu ni isu glamping, isu pesta budak-budak muda, isu macam kita kata tak ada apa, tapi rupanya hala tujunya amat bahaya. Dia akan menuju kepada agama, dia akan menuju kepada adat dan juga kepimpinan masa depan. Dan ini menuju kepada yang ketiga, Malaysia akan menuju kepada republik. Kenapa Malaysia menuju kepada republik? Kerana raja dah tak penting dah. Raja tak boleh buat apa dah. Isu babi pun raja tak boleh buat apa-apa. Kan? Raja dah sebut dah tak nak babi, tiba-tiba dia pula boleh babi kat sana pula, kat sini pula. Dia usung sana sini, padahal raja dah terang-terang cakap. Apa lagi bukti derhaka pada raja ni? Baik. Kemudian dia kata yang pertama, Republik Malaysia, raja tak penting. Yang kedua, raja tak berperanan, raja tak boleh buat apa. Kan? Kalau raja sentuh sikit je, ini raja dah masuk politik. Pernah ada dulu satu cabaran kepada TMJ. TMJ sentuh sikit, tegur sikit. Kau TMJ, kalau kau terror sangat, kau masuk politik lawan aku. Ada kita kata raja-raja ni sampai peringkat dicabar begitu. Masa tu dia belum lagi TMJ lagi. Baik. Kemudian yang ketiga, kan kita lihat sebenarnya raja-raja juga akan dihabiskan kerana raja-raja sendiri tidak mampu memimpin ummah dan kepentingan ummah. Jadi ummah sendiri, orang Melayu sendiri akan nampak apa ni? Raja-raja pun tak boleh buat apa. Dah cakap dah bagi ucapan dah. Ini rasuah, dah bagi ucapan dah. Better tak suka benda ni, tak nak, tetapi tak boleh buat apa. Maka kalau raja tak boleh memimpin ummah, siapa yang memimpin? Maka tak perlu raja. Melayu sendiri akan tolak raja. Malahan kita pernah tengok satu ketika saya pergi ke bawah jumpa. Bila cakap macam mana tuanku kita sekarang. Tuanku boleh dibeli. Ini perkataan rakyat. Rakyat dah cakap macam itu. Orang Melayu kita cakap. Orang Islam kita cakap. Tak bolehlah kita nak sebut siapa. Tapi perkara ini telah timbul akibat daripada kewibawaan raja-raja kita. Dicabar sikit. Akhirnya mereka akan tercemar, habis, terhapus. Melayu sendiri, bangsa sendiri tak akan sokong raja. Kenapa? Kerana pemimpin yang kita lihat hari ini baik ambil politik sajalah. Akhirnya Malaysia akan bertukar menjadi republik. Ini semua isu-isu yang telah dikumpulkan, yang telah disusun atur dengan cara perlahan-perlahan. Yang kita nampak isu babi, nampak macam isu kesihatan, tapi rupanya ada lebih besar lagi daripada itu, di mana agendanya untuk mencabar kuasa, mencabar suara, mencabar kewibawaan kepimpinan raja-raja, kepimpinan agama. Dan inilah perkara yang besar. Sebab itulah saya nak cakap sikit sini. Apa cadangan solusi? Ini cadangan my humble opinion sajalah. Mungkin boleh terima, alhamdulillah. Tak boleh terima pun, alhamdulillah juga. Yang pertama sekali, kita jangan tengok babi saja, jangan tengok kita kata LG ... tadi saja, sonsang saja, tak tengok. Dia ada banyak lagi masalah tu sebut tadi. Masalah kesihatan, masalah cocok tu pun satu masalah juga. Masalah chemical weapon, masalah bio weapon, masalah economical weapon yang mereka serang kita, macam-macam masalah. Masalah bagaimana mereka berjaya memecahkan semua kumpulan-kumpulan orang-orang Melayu Islam hari ini. Sebut je lah parti apa, semua pakat pecah belaka. Semua pakat pecah, pakat bergaduh semua. Kan, walaupun mereka sama satu kepahaman. Baik, yang pertama sekali ialah masalah manusia. Masalah manusia, Islam melihat kepada manusia, sebab tu nak kena tengok balik masalah ni. Maknanya manusia, siapa yang memimpin kita ni? Nak kena ada sungguh-sungguh tengok pilihan kepimpinan. Hari ni bila Tan Sri Muhyiddin Yassin keluar statement dia tak mau jadi, dia nak keluar daripada pengurusi pada PN saja, macam-macam cerita. Contoh kan, begitu juga bila Akmal baru-baru ni UMNO sebut pasal DAP pula, tu pun macam-macam cerita. Dia nak sebutkan sini. Ceritanya kalau positif tak apa, ceritanya makin pecah semua.
Dan kemudian tiba pula bila UMNO kita kata dia dah ada pertubuhan kebersatuan, ulama UMNO buat satu perhimpunan di kalangan agama-agama, dipanggil Mufti Perlis, dipanggil mufti-mufti yang lain, Mufti Billah sebagainya. Kan mencerita pula bagaimana agama ditunggang macam-macam lah. Jadi nampak bagaimana keadaan perkara ini menunjukkan bagaimana kita sebenarnya berada dalam suasana-suasana kena tengok balik, review balik, dan tanggungjawab ini tidak boleh lain dah kecuali Majlis Kaji Raja. Majlis Kaji Raja kena tengok balik semula, tanda tangan dulu perlembagaan antara British dengan Majlis Kaji Raja. So Majlis Kaji Raja bertanggungjawab, British dah tinggalkan kita dah. Ini yang paling tinggi ni, dan mereka sedang dicabar oleh pihak-pihak tertentu. Jadi yang kedua ialah sistem. Macam mana betul-betul nak lahirkan kepimpinan yang disebut sebagai kepimpinan yang boleh membawa Malaysia ni kepada kebaikan. Hanya macam tak ada hal tuju lah. Kan? Ulama' pun jadi dicaci hina dan sebagainya. Baik, sebab itulah saya nak cadangkan yang pertama, saya minta dialog tadi, saya cakap dialog ataupun apa saja. Kita dalam dialog kita kenal siapa mangsa. Dalam isu-isu ni siapa mangsa. Kita identify mangsa-mangsa tadi. NGO, rakyat, environment, kesihatan, apa dia mangsa-mangsa itu akan hadapi, dan kemudian siapa yang sebenarnya menjadi pemangsa. Kita kaji, kita buat, kita dialog. Di mana untung, siapa untung ni? Projek 500 ekar ni, siapa yang untung ni? Apa untung dia? Kita kaji, kita debatkan, kita bahaskan. Kalau parlimen tak boleh bahas, parlimen dah korup, tak apa, kita rakyat bahas secara terbuka. Dan Majlis Raja-Raja kena ambil pot. Kerana apa? Ini ke arah Republik Malaysia. Kemudian yang kedua, kita nak kena kenal siapa pemangsa dan mangsa tadi. Jangan hanya sekadar besok dia kata aku dah jadi MB, aku boleh buat keputusan apa yang aku nak. Sedang keputusan dia ada bias. Tidak justified. Seolah-olahnya kita sedang membuat satu tempat yang mana akan melahirkan penyakit, akan melahirkan kerosakan, akan melahirkan berbagai-bagai perkara pencemaran. Tiba-tiba kita kata tak apa. Sebab apa? Ada behind the scene. Aku nak menangi undi orang-orang tertentu. Aku nak dapat dana tertentu. Jadi tak boleh dibuat keputusan kalau benda ni dah rakyat dah nampak sangat. Dah terlalu nampak. Jadi sebab itulah yang kedua nak sebut kat sini ialah solusinya kita kena kembali balik kepada perlembagaan kita yang telah disusun, iaitu menjadikan kita kata orang-orang yang tertentu, dan dalam artikel perlembagaan juga menyatakan bahawa yang di Pertuan Agong boleh mendapat panduan dan nasihat daripada mereka yang di luar daripada kabinet. Ada dia, saya tak ingat dia punya artikel tu. Kita dah sebut dah dalam task force rakyat. Kita dah ada task force rakyat dah. Dah bincang dah benda ni. Dah bagi solusi. Tapi solusi tu sampai kat pagar je. Tak tahu lepas tu ke mana. Sebab kita tak dapat jawapan. Tak dapat jawapan. Kalau ke kemat, dapat jawapan. Minta maaf, tak kira lah. Tapi kita hantar. Rakyat hantar. Tak dapat jawapan. Di mana? Kita kata research yang kita buat 2 tahun tu kita buat research. Jadi dan kita tahu kita hantar dekat pagar, lepas tu tak ada jawapan. Pihak istana bersyukur ke apa telah menerima, terima kasih, cukup. Yang di Pertuan Agong tahu. Ni kan tak ada minta maaf lah. Saya cakap sebab ini rasa hati rakyat ni macam itu. Sampai rakyat kata dah tak payahlah buat benda tu. Tak payah, sampai rakyat hilang kepercayaan ni. Kita tak nak, kita sayang dengan Majlis Raja-Raja. Kita sayang dengan Tuanku Sultan. Dan kita tak mahu negara kita diambil alih oleh orang-orang yang memusuhi agama, memusuhi bangsa dan negara kita. Kita kata kecil je, tak payahlah ni isu babi ni, isu orang Cina. Tak apalah, jangan. Saya tengok hala tuju sebenarnya ialah ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara republik yang mana pada masa itu orang Melayu, orang Islam sendiri memandang raja cakap aja tak ada apa-apa. Dia berucap macam mana cikgu besar berucap kat sekolah, budak-budak tidur kat depan. Ada soalan apa-apa? Silakan. Puan Bibi, Ya. berkenaan dengan isu berkenaan yang tadi tu lah. Ada juga antara orang-orang yang pemakan babi lah, orang Cina, orang Ya, ya. yang anak dah makan babi yang dibuat di Bukit Tagas, sebab MB sendiri menyatakan bahawa Bukit Tagas tu kawasan penumpusan sampah. Jadi diorang tak naklah babi diorang yang makan sampah. Betul. Jadi penyakit tu bertambah-tambah. Mungkin ada penyakit baru selain Nipah, JEAS yang kita tahu Ya. sekarang. Jadi pandangan daripada Puan Bibi. Okey, saya nak beritahu salah seorang daripada ahli negara kami, Rafiza Syalim, dia ni rajin untuk translatekan akhbar-akhbar Cina ni yang berbahasa Kelas sikit. ni dia akan translate kepada bahasa Melayu.
So Puan Rafiza baru-baru ni dia translate kan, kalau dia ada bagus dia boleh cakap dia translate kan, dia kata masyarakat berbangsa Cina yang makan makanan asasi babi sebagai makanan asasi dia pun dia tak nak ambil daripada Bukit Tangga. Dia kata kenapa dia letakkan, nak pergi letakkan tempat babi itu dekat kawasan pembuangan sampah, sebab pembuangan sampah tu memang dah ada pencemaran dia. Jadi dia pun banyak perkara-perkara yang dia masukkan, dan netizen yang berbangsa Cina dekat negara kita pun tidak puas hati dengan keadaan yang berlaku sekarang ni. Jadi ini yang kita sebut macam bagaimana mungkin bila kerajaan Selangor nak buat juga dekat Bukit Tangga dan beria-ia. Dia dah jumpa dah Sultan Selangor, Tuanku Sultan Selangor. Tapi lepas tu dia balik-balik, dia kata Tuanku sebenarnya nak cepatkan tutup dekat Tanjung Sepat. Dia kata seolah-olah macam Tuanku turun dekat Bukit Tangga tu. Janji cepat tutup dekat Tanjung Sepat. Tapi sebenarnya you all kena kaji balik lah apa yang betul-betul Tuanku Duli Sultan Selangor, Duli Yang Maha Sultan Selangor cakap dalam DPTITA tu. Kalau dia Tuanku sendiri yang memang tidak bersetuju untuk dibuat dekat Tanjung Sepat, for sure lah dia takkan bersetuju untuk buat dekat mana-mana kawasan dalam negeri Selangor, especially yang melibatkan majoriti orang Melayu. Dan saya nak bagi tahu ini bukan berkenaan dengan orang Melayu saja, kerana orang bangsa Cina pun tidak puas hati sebenarnya. Jadi ini orang kata ekspresikan dengan perkara-perkara yang diorang balas balik melalui media yang ada sebut tentang tu. Dan saya nak beritahu satu lagi lah, berkenaan dengan perkara yang dibuat sekarang ni. Tadi Ustaz dah beritahu tentang negara kita ni seolah-olah, bukan seolah-olah, dia memang ada jalan nak menuju ke negara republik. Kita NGO kita dah buat satu serahan memorandum kepada Ketua Pengarah Pendaftar Pertubuhan Malaysia pada 13 November 2025. Sekarang ni dah Januari, dah masuk 3 bulan. Kita bagi tempoh 1 bulan pada Ketua Pengarah Pendaftar Pertubuhan Malaysia mengapa perlembagaan DAP yang jelas-jelas menyebut tentang sekular, dia nak jadikan negara kita sekular. Kenapa Ketua Pengarah RS tidak mengambil tindakan terhadap DAP tersebut? Sebab macam yang kita buat sekarang ni lah, kita duk sekat, kita duk fight tentang aktiviti songsang yang sekarang dah ada plus-plus. Kita duk fight tentang masalah melibatkan babi, sebab benda ni datang berbagai-bagai isu berbagai-bagai isu datang kat kita. Kenapa? Sebab perlembagaan mereka membolehkan mereka berbuat begitu. Mereka sah menjalankan aktiviti mereka. Jadi kami dikata, bagaimana mungkin kami sebagai NGO bila kami nak dapat kelulusan daripada ROS, kami kena ikut perlembagaan persekutuan. Ada dia punya maklumat, kami kena ikut Akta Pertubuhan 1966. Tetapi bagaimana mungkin DAP punya perlembagaan boleh diluluskan dan jelas nak jadikan sebagai negara sekular? Kalau negara sekular bermakna apa? Kita punya agama Islam pun boleh dikecualikan sebagai agama persekutuan. Raja-raja pun apa dia punya faedahnya, raja-raja Melayu kita, raja-raja ni semua. Jadi usaha ini perlu dihadapkan kepada ROS, kerana yang memberikan kelulusan adalah ROS. Saya ni bercakap mungkin memberi risiko. Kalau besok tuan tengok negarawati NGO dipadamkan ataupun disenarai hitamkan kerana saya bersuara, sebab saya bersuara kerana ini adalah perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Kita mana-mana NGO kalau diberikan kelulusan meletakkan dalam perlembagaan mereka boleh menjadi negara sekular, bermakna ia akan jadi presiden kepada NGO-NGO lain, parti-parti lain. Ini tak boleh berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sekarang ni pun kita tengok banyak rang undang-undang yang akan nak diluluskan kat dalam parlimen. Kita nak suruh ahli-ahli parlimen daripada kerajaan dan pembangkang bukalah mata sikit. Janganlah disebabkan korang ambil 100,000, 200,000, 300,000 berjuta-juta ni, korang tutup mulut. Ini masalah berkaitan dengan rakyat. Kamu dilantik oleh suara rakyat. Kamu menjadi wakil kami. Jadi apa sahaja isu melibatkan kemaslahatan rakyat ini, kamu kena ambil peka. Rakyat memilih kamu supaya kamu menjadi suara rakyat. Ini kami pula yang 2-3 orang toki bagai nak rak siang malam pagi petang memikirkan pasal masalah rakyat. Ustaz, doktor, saya bukan cakap kita nak orang kata nak membandingkan, tidak. Tapi ini adalah suara rakyat. Kalau kamu pemimpin-pemimpin yang ada segelintir saja tidak memainkan peranan, kami rakyat akan terus bersuara dan memastikan kamu tidak ada lagi tempat nanti. Ini janji kami. Jadi itu yang saya nak beritahu. Dan saya nak beritahu satu lagi, doktor.
pada 10 hari bulan Julai 2018 saya dipanggil oleh pada ketika itu ialah Timbalan Perdana Menteri ialah Wan Azizah, dan dia juga ialah Menteri Wanita dan Keluarga dan Masyarakat. Kami NGO, saya mewakili NGO Pertubuhan Gerak Wanita Islam Malaysia. Saya agak terkejut kerana dalam NGO yang ramai itu ada wakil suara dari golongan aktiviti Songsang tersebut. Ada. Dan dalam kita punya meja bulat itu mengenengahkan apa yang telah Ustaz bagi tahu itu, dia punya tuntutan dan sebagainya. Saya akan terkejut. Dan sebab tu saya kata, bila dalam keadaan kita mempunyai pemimpin yang telah dipegang tengkuk dia, yang mempunyai masalah-masalah dan isu-isu moral, masalah integriti, jadi apa saja yang dituntut oleh mereka-mereka ini terpaksa diakur. Jadi itu yang berlaku sekarang ni. Tuntutan sekarang ni, even kalau kita tengok kementerian-kementerian yang sedia ada ni, bagaimana mungkin kementerian kita tidak pernah terfikir yang menjaga asasi hak orang-orang Melayu bangsa kita tiba-tiba diberikan kepada bangsa lain lah. Dan ini dibawa oleh DAP, dan DAP ini perlu dikaji dia punya perlembagaan, dan saya menuntut Ketua Pengarah ROS dan pegawai-pegawai untuk mengambil tindakan. Kita bagi tempoh lagi lah. Ini dah masuk 3 bulan. Kami bagi tempoh 1 bulan. Sepatutnya berakhir pada 13 Disember 2025. Kalau katakan pihak ROS perlukan tempoh lagi, bagi tahulah pada kami. Ini jawapan pun tidak, kami nak berjumpa pun tidak. Tak boleh. Apa benda ni? Kami ni pun ada hak kami. Kenapa tidak boleh menerima kedatangan kami? Itu je lah soalan. Okey, rumusan. Rumusannya Tapi saya dalam bentuk pantun lah. Kalah Tan Sri Rais ni. Itu luar biasa. Macam kat parlimen. 2-3 babi berlari. Wah. Mana nak sama si kucing hitam? Babi hitam lah. Bukit Tagar kini sedang dicari. Kenapa tidak ke Pulau Ketam? Jadi, Jawab tapi Oh. Inilah yang saya sebut tadi, kalau dapat kita panggil NGO kita ramai-ramai ini buat satu keputusan yang boleh menyusahkan buruk-buruk ni, bagi dia makan tak habis. Kita orang-orang hebat ada, Datuk Rahmat semua ada, kita kena pakat semua supaya kita dapat buat sesuatu. Contohnya lah macam kita cerita tadi kan, tak usah beli dekat sini ke, tak usah buat apa yang dia orang expect. Pasal benda ni boleh berlaku, dan benda ni tidak terlalu sukar. Kalau Starbucks pun boleh rugi ratus juta, kalau Nestle pun boleh rugi, dan lain-lain pun boleh rugi. Jadi marilah kita pakat. Pasal kita kadang-kadang NGO ni pun kadang-kadang dia parti politik sendiri pun dia ada juga kebengongan dia. Mungkin dia termakan babi, tak tahulah. Jadi kita harap tentukan tiada ahli politik yang termakan babi. Cikgu boleh tutup pantun tu lah lepas tu. Okey. Ya, sila. apa tu? Pun pantun juga dah. Kita dah dapat pantun. Kuah asam sedap dicicap, rasanya sejam sampai culing mata. Parti-parti Melayu makin pecah. Tolonglah cegah makan dia orang sepatah 2 kata. Kita beli je. Oh tak, Toki pasal Toki sekolah Cina. Dia nantikan pantun keluar babi je. Pantun Cina lagi. Jadi gitulah, kita harap kita berpakat lah. Pasal dia dalam dunia ni kena ingat satu benda ya. Kita kena kuat. Macam saya cakap tadi, Sun Tzu kata kita kena kuat untuk kita mengelak perang. Jadi dalam konteks ini kita kena perkasa diri kita supaya kita menghantar mesej yang jelas. Kalau mesej tu kita menyampaikan orang Melayu ni, saya risau sebenarnya satu benda lah. Pasal hari ni tekanan begitu banyak. Orang Melayu ni dia ada juga bengong dia walaupun dia tak makan babi. Dia ada sifat amuk tu ada. Dan amuk tu dia tidak ada pilihan lagi dah. Amuk dan melata. Dia boleh melatah. Dia bukan babi atau gila babi.
Gila babi buta. Okey. Jadi kita eloklah. Saya minta kawan-kawan saya ingat kawan-kawan saya semua baik-baik, ya. Orang Cina yang baik-baik, nasihatkanlah buruk-buruk yang kurang ajar ni supaya kita sama-sama membina negara ini. Itu kena buat. Because kalau duit kalau duit banyak pun kalau tidak ada perhubungan maka tidak ada erti. Jadi Ada kata Muhammad, dia kata kita panggil jejaka ni Turki mengajak jejaka yang LG bla 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 tu untuk datang ke bersemuka kali. Apa kok? itu suruh ustaz lah. Tak, saya jawab sikit Tonton tu, tapi bukan pantun lah. Cuma nak sebut sini, saya dapati parti politik ni kan, kenapa dia pecah? Sebab mereka mengutamakan kan, dia punya kepartian dia. Parti itu melebihi negara, parti itu melebihi agama, parti itu melebihi bangsa dan lain-lain. Jadi kepentingan tu nampak bagus, tapi ada kepentingan juga. Dan sebab itulah saya nak cari, kalau betul-betul ikhlas, carilah orang yang tidak ada kepentingan parti mana-mana, jadikan sebagai satu kaunsil yang menasihat. NGO, bukan NGO parti ni, bukan NGO yang politik ni, NGO yang tak ada politik ni. Carilah tuan-tuan guru yang tidak ada politik, carilah professional tidak ada politik. Di situ mungkin ada satu ni. Mungkin benda ni, perkara ni boleh dibawa kepada satu yang lebih tinggi. Saya nak sebut sini, satu je last, fakta last, mungkin Tok Okey bersambung lah sikit je, iaitu sekurang-kurangnya 5 negara melaksanakan hukuman mati kepada homo ... yang berlaku. Ditangkap saja mereka melakukan begitu, dan 5 negara sekurang-kurangnya melaksanakan hukuman mati. Yang pertama Saudi Arabia, yang kedua Yaman, yang ketiga Sudan, yang keempat Nigeria, Mauritania dan Iran. 5 ni maknanya, dan benda tu menyebabkan apa? Ada kesan jugalah yang baik tadi. Tapi kalau kita mungkin tak sampai yang situlah. Tapi nak sebut kat sini, kalau ada negara yang memandang serius dalam perkara-perkara, bukan negara barat bukan negara-negara yang ikut kiblat daripada barat ni, syaitan ni, tapi yang ikut kepada apa yang ada dalam Quran sebagainya, maka di situlah ada kebaikan. Maka Malaysia janganlah jadi macam mana negara yang mereka nak, insya-Allah. Cuma sikit lagi Tok Ki sebelum tu, berkaitan dengan pantun 2 orang tadi ni. Kalau boleh saya nak sebut sikit lah, pasal saya bukan orang kata mewakili parti politik, tidak sekali, tapi saya mewakili suara orang Melayu kita. Kalau boleh kita lihat beginilah, kekuatan tu macam betul kekuatan tu kena ada. Kita pun telah disarankan supaya kita berkumpul sebagai satu ummah untuk memperkuatkan saf kita. Sebab bila isu-isu ni timbul, kita lah yang akan bersuara. Jadi pada saya, kalau boleh janganlah dipolitikkan tentang penyatuan ummah ni. Penyatuan orang Melayu ni tidak boleh dipolitikkan. Dia kena berteraskan, yang pertama sekali kita nak menegakkan syiar Islam dan juga syariat. Itu yang paling penting. Jadi apa saja yang kita buat, kita ketepikan dulu jawatan, pangkat dan sebagainya. Sebab kenapa dia tidak boleh bercantum? Saya nampak lebih kepada inginkan kekuasaan. Bila masing-masing bercantum, dia menjadikan perebutan di kawasan-kawasan tersebut. Jadi parti-parti besar yang gergasi ini nakkan jawatan yang sama, jadi masing-masing tidak boleh beralah, jadi tidak boleh bercantum. Tapi saya kira penyatuan ummah ini perlu melepasi dan melangkaui perkara tersebut. Yang paling penting sekarang ni, kita nak terajui negara kita ini dan kita nak menyebarluaskan agama Islam kita ini. Kita nak tarik orang-orang bangsa lain, bangsa Cina, India, Punjabi untuk bersama dengan kita. Kerana kalau orang Islam itu kuat, orang Islam itu boleh mentadbir dengan ketelusan, terus terang, integriti, bersih cakap amanah. Saya yakin kita tidak dipelekehkan dekat parlimen. Sekarang ni kita dipelekehkan. Di parlimen sekarang ni, kalau you all buka parlimen punya undang dia punya soal jawab di antara ahli-ahli parlimen, sampai ke tarikh hari ini dipertikaikan tentang hak-hak kita orang Melayu. Kerana apa? Sebab pemimpin-pemimpin tak ada integriti, ambil rasuah dan sebagainya. Sebab tu bila kita kata nakkan kekuatan ummah, kita kena jemput semua orang. Melangkaui politik, melangkaui NGO, orang individu, orang yang mencuci kain, yang mencuci penoreh getah, semua ni masuk bersama. Tidak ada pasal politik. Ini kerana kita nak ada kebangkitan ummah, dan sebab itu kita nak berkumpul melalui NGO-NGO yang ada ni. Saya serulah, kalau ada mereka-mereka yang masih bersepakat untuk mengambil dan mengangkat dan memartabatkan mereka-mereka yang tak ada integriti,
mereka-mereka yang masih bersekongkol dengan parti yang chauvinis, yang ekstrim, yang ingin untuk syiar Islam kita ini ditenggelamkan, dilenyapkan, tolong kita tolak. Tolak. Ini saya cakap jelas. Jadi kalau mereka yang bersekongkol, itu tak tanya juga soalan pada Ustaz. Kalau mereka yang bersekongkol ni, apa hukum dia? Jadi itu saja pada saya. Semoga doa kita ini diangkat dan dimakbulkan oleh Allah SWT. Semoga kita sebagai orang Melayu, orang Islam berada dalam satu saf yang kuat untuk kita menerajui negara kita ini dan memberikan keselesaan kepada bangsa-bangsa lain yang ada dalam negara kita ini. Baik, terima kasih. Mungkin satu ketika nanti negara kita akan meniru seperti di Rusia pada tahun 2023. Mahkamah telah menetapkan aktiviti Songsang itu sebagai aktiviti yang salah, dan akhirnya 2024 Rusia telah memasukkan aktiviti Songsang itu sebagai teroris. Ya, saya kira ini satu hala tuju yang sangat baik yang mungkin kita boleh contohi, yang menganggap aktiviti Songsang ini sebagai teroris seperti mana yang dilakukan di Rusia, insyaAllah. InsyaAllah. So terima kasih semua, terima kasih para panel dan seluruh sahabat-sahabat rakan-rakan yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum.